menariknya ada kuih bahulu kat sini. Hai, Assalamualaikum. Jumpa masuk. So, apa production yang utama kat sini, Kak? Okey, produk kita ialah bahulu bakar sabut, kelapa dengan kuih bakar tembaga. Dalam kalau ikut satu adun ke satu hari kita lebih buat dalam 50-60 biji. 50-60 biji Ya, hari-hari. Ini kuih dulu orang dulu punya resepi ni, resepi daripada kakak Dia orang lagi banyak biji lagi sedap ya. Betul. Berapa ringgit ke? Ya, berapa ringgit? Berapa ringgit sini tu? RM9 je. RM9. Ya saya. Makan panas-panas, cair di mulut, rasa manis dan pandan bersatu memang amat. Kita daripada tahun 1982 lagi. Resepi masa ni daripada mana resepi? Daripada mak mertua saya, Hajar Madia punya resepi. Okey, dah berapa lama? Daripada tahun 1982 sehingga kini dah lebih kurang 43 tahun. 43 Yes, tahun. Boleh tunjuk 43 tak tahun. macam Ya, mana? sila-sila. Boleh. Sila-sila. Ini cara kita bakar bahulu menggunakan sabut kelapa ya. Kita guna acuan tembaga. Berapa anggaran terjual sehari kalau baru bakar ni? Anggaran satu hari kita jual sebanyak dalam 40 ke 50 bekas macam tu untuk satu hari. Ini yang walk in lah. Ini untuk yang walk in punya. Kalau untuk yang TikTok pun kita ada buat Boleh juga. juga? Ya, boleh untuk TikTok. Seluruh Malaysia juga kita boleh post. Wow, panas. Panas. Rangup di luar, lembut di dalam. Jadi siapa yang datang Kuala Lumpur, dia kena datang sini. Bahulu, bahulu bakar sabut manja. Memang sedap. Okey, dalam satu bekas ni, harga dia RM15 sahaja. Ada 30 biji dekat dalam.